reduce in your CV. So number 5 is always put numbers or data in your CV. Okay, basically kita ni sebagai manusia biasa kan, kalau kita tengok dulu kalau kita tengok iklan dekat billboard, tapi sekarang ni kita scroll TikTok ke Facebook atau Instagram, bila keluar iklan je, kalau korang nampak biasanya lah iklan ni dia punya marketing ni dia punya game dia akan letak nombor. Contoh 3 sebab kenapa anda perlu beli ni. 5 sebab 5 cara untuk cepatkan untuk jadi lebih sihat. Kan salah cakap kena ban pula kan. Okay. So kalau daripada segi marketing ni, kita punya penglihatan ataupun kita manusia ni lebih attract kepada numbers daripada abjad. Kalau tadi tu, macam tadi yang bagus, 5 cara untuk cepat sihat atau untuk kekal sihat, itu lagi atraktif daripada cara-cara nak kekal sihat.